Okey. Sampai. Allah. Oh. Kita pun ambil gambar kita. Kita pun ambil gambar dia. Liputan. Okey. Sekarang kita berada di mana? Okey. Muakil. Berlaku je pelanggaran antara Beza dan Mazda. Tapi Beza kalah. Allah. Macam gitu je conclusion dia. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Okey, membaca berita. Baru. Bang. Membaca berita. Okey. Mai. Berhenti pun tak membantu. Mai. Tadi kita baru lagi menampakkan pelanggaran antara dua lori ya. Satu warna oranye dan satu lagi warna kelapa. Tapi malangnya kami tak mampu nak berhenti lah. Sebab kalau berhenti pun nak tolong apa. Saya dah bagi semangat kat abang tu. Bang! Abang tu akan balik. Mana ni dia okey. Okey, jangan risau. Kalau sudah stabil, InsyaAllah kejap lagi kita akan dapat ambulans lalu. Ambulans tapi abang tu okey je. Abang tu okey walaupun lori dia dah terbabas. Mungkin ikut yang datang. Yang apa yang tarik tu? Apa? Towing. Job dia berbeza sikit. Job Kaki Jamal kali ni bukan review makanan, but being a talent. Betul-betul going international. Betul. Mana tahu akan datang dapat pelakon drama macam Duyung Darat. Kan? Duyung Darat? Ada tu. Duyung Darat? Tak tahu ada drama ke filem. Tapi mencuba mesin kapsul mainan. artis tengah make up. Dalam kapsul tu ada hadiah. Sebab tadi dah makan ayam dulu kata. Betul. So Sambil-sambil tu dia punya another talent tengah baca kasih minuman ataupun ada surprise lain yang menanti anda. Betul lah tu. Kita nak duduk mana sini? Okay. So sekarang ni kaki adik Jamal. Sambil meneman talent kita. Allah. Free. Dia sambil menyelam minum air. Ambil peluang. Betul lah. Kemahin. So korang jangan lupa datang Benjuin, Segamat, Gambir, Bangkok untuk berpeluang memenangi token emas. Betul. Kita orang dah beli tak dapat ke? Tak cukup RM12. Oh, tak cukup RM12. Maksudnya kena RM12. Sebab dia daripada 15 Mei hingga 15 Jun. Oh, faham? Silap tak? Allah, memang. Kalau kita kalau tak depan kamera, kita memang tak gagap. Tapi kalau disuruh macam tu, orang lain yang ikut, tiba-tiba dia jadi salah sangka lah. Nervous. Betul, nervous. Tengok tu. Banyak kali dah shoot tu. Tak tahu take berapa. Silat-silat kita balik pukul 5. Betul. Pukul 5. Kita sambil makan macam Lepas tu kita dah letak dia tambah habis. Apa nama dia? Free topping. Ni our talent. Oh ya ke? Ya ke lampu? Oh, okay. Dah settle. Oi. Ada di atas. Alhamdulillah boleh membanggakan mak. Alhamdulillah. Orang mungkin makan. Tolong claim dia. Betul, artis Bukit Tunggal. Bukan. Artis rekaman.
Okay, sekarang ni kita berada dalam satu tunjuk tangan. Oh, tangan. Okay, so sekarang ni kita berada dalam satu kereta yang sama je dengan artis Tongkat. Nanti ada di SS. Kemarin kau. Bing Shui. So lepas ni kita akan satu office pula dengan artis Bukit Tongkat. Ya, betul. Artis panggil tu tau. Ada. Liputan mana? Oh, okey, liputan ni kita dah balik. Kali ni siap ada crane. Ya, betul. Oh, by the way, tadi kita orang dah pergi macam-macam pit stop. First, kita pergi Wing Factory. Kita pergi Guardian. Entahlah beli apa, entah tak tahulah. Lepas tu pergi My Kori. Belinya bukan main. Dia macam ni tau. Dia asal bila dapat duit, tahu-tahu duit tu habis. Beli ni. Entahlah. Betul lah tu orang depan ni cakap kan. Tak ada duit tu pun dia pula hidup. Dengar tu dia cakap. Duit tu lah voice. Habis-habis ada air tengoklah tu dulu. Wing Factory. Produk keluaran Segamat. Produk keluaran Segamat di hatinya. Okay, update. Okay, crane dah ada. dan ditunda. Apa tu? Sedang ditunda. Uish. Sebab itu kat dalam sangat kan. Nampak tak tu? Tak tahulah macam mana kan. Tak tahu Allah. Tak tahulah macam mana boleh jatuh kan. Macam tu lah cerita dia. Okay, liputan terbaru. Pergi dan balik. Ya, kita akan sediakan beberapa liputan dia. Macam tak ada apa-apa je. Dia buat kerja. Okay, vlog kita dah habis. Tahu-tahu habis. Self reward yang ke-600 kali hari. Penutup. Self reward. Okay, tengoklah macam mana.